Dalam tu maklumat apa 0107 Google. Okay, lepas tu dia nak reject apa, setting your account add card. Add card apa, reject. Kita nak tengok dulu ni kenapa kamu minta pula ni. Nampak cerita tak habis-habis lah kau orang ni. Daripada hari tu dia asyik nak tipu. Kita download, lepas tu Palm Store ni syarikat dia tahu lah, syarikat si Cina ni dia kena ambil satu kawalan tau. Sebab apa? Kita perlu kawalan tu cara macam mana dia kata. Kalau saya sebagai anggota polis, saya nak maklumat kan. So kita nak maklumat, kita memang perlukan orang kan. Tapi saya ni kata bukan rasuah. Orang bagi duit, saya simpan. Tak sini dia bagi duit tu daripada pihak mana-mana suruh buat kerja. Saya tengok juga kerja apa. Duit apa, untuk apa. Dia kata yang ni, duit ni bukan daripada duit apa koperasi koperasi polis ke, cikgu ke. Dia cakap macam ni dengar. Jadi duit ni suruh kata pergi cuci longkang, pergi cuci nama, macam tu je. Bukan suruh pergi buat apa. Kenapa kena cuci? Bahaya, danger. Kalau tak cuci, dia pergi buat laporan, mak dia kena. Dia pergi buat laporan sekali, pak dia kena. Dia pergi buat laporan, Cina ni main belakang kata siau. Dia ni main pulang, ni kata tu, kata ni. Kenapa tak boleh buat laporan? Kan kau terencak kai. Engkau tulis tentu, engkau buat apa? Kau tulis dalam tu apa, muka siapa, identiti siapa. Kalau dia kata palsu, kau pergi JPN, kau tengok ada tak. Tu yang aku cakap kelemahan dalam polis ni. Kelemahan dalam lisikan. Memang kau nak siasat polis pun tak apa. Kau siasat polis, kau siasat SPRM sekalipun, kau tak boleh buat macam tu terlalu lama. Faham tak? Nanti orang terpedaya, faham tak? Orang terpedaya, orang tak tahu. Faham tak? Tapi dia kata dah tahan apa yang kehendak tu baru delete. Tak boleh. Kau delete je. Lepas tu nak guna baru letak. Bodoh. Kalau polis di US sana pun akan cakap macam tu. Di London pun akan cakap, engkau letak tu kad ataupun benda yang kau buat siasatan tu, panggil Cina tu, waktu tu kau bubuh, baru kau deal Cina tu pi. Baru pi, aku pun pi. Baru tu macam tu baru betul. Bila pi, data polis tak boleh buka. Dia cakap tak boleh buka. Yang kau keluar ada IP tu boleh pula. IP difference tu kau keluar surat apa semua, lepas tu kau pergi pengadu suruh delete. Bawa pengadu. Macam tu boleh lah. Lepas tu apa pula nak ganti furniture pula. Pakai tu minta kat Menalan lagi. Apa cerita babi polis ni? Aku tak boleh lah. Kalau kau buat macam tu boleh. Kau buat je. Sampai bila pun kau tak selamat. Esok berganti dia pula kena. Kau tengok. Esok kau berganti pula kena. Dia pergi macam ni kak. Habis tanya macam ni. Badan semua tak ada masalah. Tak macam dia kata syndrome down autism tu kan. Aku kalau autism, aku nak buat autism tapi tak reti kan. Dia tengok dia pun cetak macam mana Cina ni. Dia macam mana dia boleh keluar duit banyak sangat kat situ. Rupanya nak cakap pipi sikit je. Kita hang try kata kat pipi dia tengok. Siapa dia hakim tu hampir kata cubit pipi dia. Lepas tu hantar dia 2 juta dia nak ambil lah. Dia kata tak mau. Baru hantar. Hakim tu selusung pipik tu kan. Hampir tak tu. Lepas tu hang mengaku kata Jabatan Kebajikan. Hampir kat dia. Hang belajar cakap Kedah kau cakap Penang. Hang cakap. Lepas tu dia kata nak buat macam mana lagi? Bagilah 5 juta kan duit tu Muhyiddin Yassin. Ada 19 juta kan. Lepas tu hang bagi duit tu. Nanti kena buat settle lah. Tak payah tuduh lah. Pi bagi. Dia pun pi. Dia pi ni. Ni awak ni adik Hakim. Awak. Dia kata lah perempuan tu cakap. Awak siapa? Ada duit ni nak bagi ni. Duit apa? Suami awak. Kawan tu kan dia kes nama Sazana Hussein. Lepas tu dia cakap nak bagi duit 19 juta ni untuk mengaku apa. Okey apa. Tak ni masuk sat ke komputer. Masuk apa? Maksud dia apa ni? Bomen borang. Tengok borang lu. Bukan nak cakap apa lu. Borang. Dia pun bomen borang. Ni borang apa? Ni borang. Dia kata ni borang siasat. Saya sesat. Hang sesat ke dia sesat? Dia kata saya sesat. Hang keluar borang ni atas arahan dia ke? Kau jadi anak dia, mak dia ke apa? Saya penyiasat. Dia kata penyiasat DPP suruh. Bukan DPP suruh. Kau boleh ambil tanggungjawab penyiasat tak?
Dia kata boleh tak? Boleh. Jadi hakim masuk cakap mahkamah untuk lawan kes anak gua boleh? Boleh, dia kata. Okay, boleh. Lepas tu kau bawa main sini atas arahan siapa? Polis ke? Peronda ke? Tu unit khas ke? Sarjan ke? Polis biasa tu ke? Ataupun pegawai tangkapan penyiasat ke? Pegawai daerah ke? Pegawai daerah ASP kan? ACP penyiasat. Siapa? Dia kata yang ni saya lah. Nama apa hang? Hang pangkat apa? Kerja apa? Orang akan tanya. Aku tak mau tengok identiti. Tak apa, tak payah tunjuk identiti hang. Hang punya identiti tu, kad pengenalan tu dengan kad kuasa tak mau tengok. Aku nak tunjuk hang bawa main ni untuk apa? Bawa main ni. Orang nak tanya tu je. Nak suruh hakim kata ya je. Kenapa? Ya apa? Suami hakim kena ni. Dia ni nampak tau. Dia ni kan teroncat. Dia ni kan dia dulu kerajaan nak bagi dia bantuan 19 juta kat kamu, kat saya. Bagi kat saya kenapa? Suami kamu kan macam tu. Dia paksa oleh kawan ni. Kawan tu dia paksa ni suami kamu ikut cakap kawan dia. Kalau suami saya tak bodoh selalunya, dia akan kata macam tu. Suami saya bodoh ke? Pasal apa? Takkan kot dia duduk sana, dia duduk minta pengemis kot, minta jabatan kebajikan, betul ke? Dia pun call, tak dapat. Lepas tu, apalah hakim, tak dapat dah kot. Dia pun setting code phone tu kot. Tak apa, nak balik dah. Main, jangan balik lagi. Main balik. Pasal apa nak balik? Dah tak mau, duit 19 juta. Tak apa, main ni. Main, tinggal sini. Tinggal duit tu. Tinggal. Aku tahu nak buat apa. Lepas tu dia nak lari ke, panggil Ustaz Pagat Ustaz. Suruh dia tahan duit tu. Dia nak lari pula. Orang pun pegang duit tu. Pasal apa? Nak rasuah, suruh mengaku gila. Itulah kita kata. Dia dapat daripada mana? Aku nak tanya tu. Teroncat anak autism. Kata Fadlina mai. Ni kalau anak saya memang autism, takkan nak buang 19 juta kot. Nak ambil kat hang lah Fadlina. Tak apalah, ambil. Dia ambil kat kamu lah. Dah kamu kata autism sungguh kan. Ni yang tak autism ni, dia tak mau nak ambil ni. Colek pula, nak bagi ambil ke. Macam mana cerita? Bagi pula, nak bagi juga. Bagi berapa kupang. Orang nak claim besar tau tak? Bukan claim kecil tau. Kau mampus kau claim jawatan kau ni. Dia tukar tertib. Bapak kau tukar tertib. Kau berhenti kerja, hidup penjara lah. Macam Najib tu.